Syarikat lama saya dulu, bajet iklan minimum 100,000 sebulan bos. Barang studio semua lengkap. Okey, cantik. Nah, phone, cuba shoot satu konten hari ni. Nak tengok skill. Alamak bos, tak ada kamera ke? Kalau nak suruh pakai phone je buat video, saya tak biasa lah. Bisnes baru nak naik perlukan orang yang boleh redah, bukan kaki komplain. Resume cantik dari company besar tak guna kalau dia tak boleh buat kerja dengan resources sedia ada. Jangan bayar gaji mahal untuk orang yang asyik merungut. Untuk letupkan jualan, kita kena buat kempen mega bos. Gabung semua platform, kasih gegar satu Malaysia. Idea cantik. Boleh cuba awak tulis draft copywriting sikit kat whiteboard ni nak tengok? Tu bukan kerja saya bos. Saya bahagian bagi strategi je. Bab execution ni orang lain kena siapkan. Bisnes kau perlukan orang yang buat kerja, bukan tukang sembang. Kalau idea dia A+ tapi execution dia F, dia cuma perhabis duit gaji kau je. Buang terus budak sembang kencang ni. Kenapa awak nak resign dari syarikat lama? Sebab kat sana saya seorang je yang buat kerja. Tim lain semua lembab. Saya perlukan tempat yang setaraf dengan level saya. Dalam resume ni awak lead tim 10 orang kan? Kalau semua 10 orang tu lembab, maksudnya awak yang gagal manage tim lah kan? Calon yang burukkan company atau tim lama, confirm akan buat benda sama kat kau. Attitude sentiasa menang lawan skill. Jangan layan calon ego macam ni, dia cuma akan hancurkan semangat tim kau yang sedia ada. Saya tengok resume ni, dalam 2 tahun awak dah lompat 5 company. Betul bos. Saya sentiasa cari peluang untuk majukan diri dan cari tempat yang saya boleh grow. Majukan diri ke? Sebab company sebelah offer gaji lagi besar. Tak bos. Kalau rekod dia memang jenis suka melompat, kau bakal jadi mangsa seterusnya. Cari budak yang ada karakter dan setia. Jangan bazir masa dan modal ajar orang yang takkan kekal. Berhenti tertipu dengan resume. Orang boleh sembang kencang atas kertas, tapi diorang tak boleh tipu bila start buat kerja. Bila nak ambil pekerja, fokus pada karakter dan adab diorang dengan orang sekeliling. Skill teknikal tu kau boleh ajar sebulan 2, tapi perangai buruk memang tak ada ubat. Buang je pekerja toksik sebelum diorang bunuh syarikat yang kau penat-penat bina. Follow akaun ni kalau kau nak lebih tips bisnes.